Terbang tinggi si burung nuri, hinggap sebentar di dahan cemara. Indah sungguh bertemu hari ini. Izinkan saya membuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi tanpa dipinta, Anggun Zalika binti Khairul Ismail atau lebih mesra dipanggil Anggun. Saya merupakan murid tahun 6 Ibnu Sina dari Sekolah Kebangsaan Seri Jeluk. Kod sekolah saya ialah BBA 4039. Saya telah memilih sebuah buku fiksyen yang bertajuk Mencari Abang Kembar untuk diresensi pada hari ini. Buku ini ditulis oleh Suhaidah Sazali dan diterbitkan oleh PEP Publications Sendirian Berhad yang terletak di Taman Bukit Serdang, Selangor. Buku ini mengandungi 126 halaman bercetak. Bahasa yang digunakan dalam buku ini sangat mudah difahami dan jalan ceritanya juga sangat menarik. Buku ini sesuai untuk kanak-kanak berumur 9 tahun ke atas kerana penggunaan ayat yang gramatis dapat menambah perbendaharaan kata pembaca. Buku Mencari Abang Kembar mengisahkan Amin, seorang kanak-kanak yang sering berasa marah dan keliru kerana terpisah dari abang kembarnya. Perasaan tersebut membuat Kak Amin menjadi degil, keras kepala dan suka melawan cakap orang dewasa. Sikapnya sering menyakitkan hati ibu bapanya. Namun sebenarnya Amin berasa sangat sedih dan kecewa kerana ingin mengetahui kebenaran tentang abang kembarnya. Akhirnya, Amin sedar akan kesalahannya dan belajar mengawal emosi serta menghargai kasih sayang keluarga. Cerita ini mengajar pembaca tentang kepentingan kesabaran dan keharmonian dalam keluarga. Pada suatu hari, Amin telah diculik oleh penjahat. Ketika itu, Amin berasa terlalu takut dan risau akan keselamatannya. Dia mula teringat akan keluarganya, terutama abangnya. Amin berasa sangat menyesal atas sikapnya sebelum ini. Abangnya dan keluarga berusaha mencari Amin dengan bantuan pihak berkuasa. Selepas beberapa usaha, akhirnya Amin berjaya diselamatkan. Peristiwa tersebut memberi kesan yang besar pada dirinya. Selepas daripada itu, Amin menjadi seorang yang lebih baik. Dia mula menghargai abangnya dan menyayangi keluarga. Cerita ini mengajar kita supaya menghargai keluarga dan sentiasa berbuat baik. Setelah saya membaca buku ini, Amin ialah watak yang paling saya benci kerana sikapnya yang sombong dan suka melawan cakap orang dewasa. Sikapnya yang keras kepala kadang-kala menyakitkan hati orang lain. Pengajaran yang saya peroleh dari buku ini ialah kita hendaklah bersabar dan tidak bertindak mengikut emosi. Selain itu, kita hendaklah menghormati ibu bapa dan menghargai kasih sayang keluarga. Oh ya, sebelum saya terlupa, di bahagian belakang buku ini terdapat glosari yang boleh dijadikan rujukan untuk membantu pembaca memahami maksud perkataan yang terdapat dalam buku ini dengan lebih jelas. Saya akhiri resensi saya pada hari ini dengan serangkap pantun. Kisah teladan buat pedoman. Akhlak yang baik disebut orang.
Dampingi buku sebagai teman. Panduan hidup di hari mendatang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.